Hai semua, pernah terfikir tak kalau ladang, dusun, kolam ternakan kita bukan sekadar tempat bercucuk tanam tapi juga jadi tempat orang datang melancong, belajar dan menikmati keindahan alam. Inilah yang kita panggil agro pelancongan. Anda tahu tak, kerajaan melalui Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM kini menyediakan geran agro pelancongan untuk membantu pengusaha menaik taraf kemudahan asas dan penginapan serta boleh juga digunakan untuk mendapatkan pengangkutan seperti buggy dan ATV di pusat agro pelancongan dengan bantuan sehingga RM200,000. Inisiatif ini seiring dengan Dasar Agro Makanan Negara DAN 2.0. Fokusnya adalah untuk memperkukuh kualiti dan keselamatan pusat agro pelancongan serta memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat dan komuniti setempat. Dan yang paling best, ini adalah geran, bukan pinjaman. Jadi, tak perlu bayar balik. Geran ini terbuka kepada warga negara Malaysia, petani, penternak, nelayan dan usahawan asas tani termasuk koperasi serta NGO berdaftar. Asalkan projek anda berdaya maju, mampan dan sesuai dengan lokasi, anda boleh memohon. Kalau pusat agro anda mempunyai elemen pelancongan taste, catch and feel yang memberikan pengalaman sebenar kepada pelancong macam rasa makanan tempatan, petik buah atau sayuran, berinteraksi dengan haiwan dan hayati kebudayaan, memang lebih mudah untuk mendapat keutamaan. Tapi macam mana nak memohon? Jom saya tunjukkan langkah-langkahnya. Pertama sekali, semak kelayakan anda. Pastikan anda warga negara Malaysia dah jalankan aktiviti pertanian dan pelancongan yang aktif, ada rekod perniagaan sekurang-kurangnya setahun dan belum pernah terima geran KPKM sebelum ini. Kalau pernah, pastikan dah lebih 2 tahun sejak kelulusan terakhir. Langkah kedua, sediakan dokumen sokongan. Antaranya, borang permohonan adalah salinan SSM, kertas rancangan perniagaan, sebut harga dan salinan IC. Pastikan semuanya lengkap ya. Langkah ketiga, isi borang permohonan. Anda boleh dapatkan borang tu di portal rasmi Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan di kpkm.gov.my atau terus daripada pejabat pertanian atau agensi pembimbing di daerah masing-masing. Kalau tak pasti, boleh juga meminta bantuan daripada pegawai KPKM. Mereka memang sedia membantu. Kemudian, hantar borang dan dokumen ke pejabat daerah atau agensi KPKM yang berdekatan. Projek anda akan dinilai dan pegawai yang terlibat akan membuat lawatan tapak untuk melihat sendiri aktiviti agro pelancongan yang dijalankan. Jadi, kalau anda pengusaha kecil yang nak kembangkan potensi pusat agro pelancongan, inilah peluang anda. Layari kpkm.gov.my untuk info lanjut dan jangan lupa, ladang kita, tarikan negara.